Pernah tak anda terfikir, macam mana periuk tekanan boleh masak lauk lebih cepat? Separuh masa je. Bukan sihir, tapi sains, rahsia dia ada pada tekanan tinggi dalam periuk tu. Dalam periuk biasa, air mendidih pada 100 darjah Celsius. Tapi bila tekanan naik, titik didih air pun akan naik. Dalam periuk tekanan, air boleh mendidih pada suhu lebih 120 darjah Celsius. Haba yang lebih tinggi ni lah yang masak makanan kita. Fikir macam ni. Dengan suhu yang lebih panas, molekul air bergerak lebih laju dan lebih bertenaga. Mereka serang makanan kita dengan lebih kuat, menyebabkan ia masak lebih cepat dan lembut. Jadi, daging yang liat pun boleh jadi empuk dalam sekelip mata. Jimat masa dan tenaga, hebat kan? Sains dapur memang ajaib, sekarang dah tahu. Tak perlu pening kepala lagi. Kongsikan video ni kalau rasa bermanfaat, jom masak dengan lebih bijak.